Hello geng, hello. Anda teka saya kat mana ni? Saya kat Bukit Bunga geng, Bukit Bunga. Tapi saya tak beli apa pun, barang low class lah. Okey geng, kalau anda pergi ke jalan Tanah Merah ke Jeli, anda akan jumpa banyak geng-geng skuter pelik Pening atau Kedah lah. Kebanyakan grup-grup skuter gila-gila ni, mereka lah yang akan jadi pengacau anda di jalan kerana mereka bawa laju guys. Okey guys, jika anda lalu kat Jeli, anda akan jumpa Gunung Reng guys. Gunung Reng ni dulu ada babi banyak lah, sekarang ni dah tak ada. Jika anda datang ke Gua Musang macam ni lah ya, anda akan jadi stres. Stres sebab apa? Satu, anda sakit kepala, panas. Yang keduanya, anda akan jumpa kona-kona ring macam ni lah. Macam saya ni kita buruk, jadi saya rasa sakit badan lah. Celaka punya kereta Malaysia. Jangan beli kereta buatan Malaysia. Kereta buatan Malaysia memang tak guna, gampang punya jenama. Kalau nak belilah Honda, Toyota. Biar dia beli Porsche. Biar duit tak ada, janji bawa sedap. Bila dekat kona-kona ni, barulah saya rasa badan saya sengal-sengal. Memang sial lah kereta Malaysia. Okey geng, sekarang ni bahaya geng. Jalan Gua Musang ni boleh dikatakan dah banyak speed trap lah. Dekat sini juga kalau anda sampai lagi 10 kilo ke Jeli, bahaya ya. Ada satu tembakan ATS. Dia dah pakai kamera bulat tu. Babi punya kerjaan, tak habis-habis nak saman orang. Saya betul-betul tak puas hati lah dengan menteri. Masalahnya minyak pun mahal. Okey geng, kalau anda datang sini, macam sial tau jalan belah-belah sini. Sebab satu lubang. Celaka lah. Nak jadi apa? Nak jadi bodoh tu. Okey geng, kalau anda datang ke Kelantan ni, jangan lupalah bisnes-bisnes orang Kelantan kita tolong. Sebab sini orang tak ramai, pelancong pun tak ada. Pelancong datang daripada Siam pun bukan buat apa pun. Orang Kelantan ni cakap dia orang ni kedekut. Kedai Siam ni memang jangan beli. Dia orang cakap beli kedai Kelantan. Jadi saya support lah kedai Kelantan. Saya tak masuk kedai Siam. Sebab kedai Siam tak faham lah. Dia nak bawa balik duit tu Siam. Okey geng, sekejap lagi kita akan jumpa lah. Hari ni gajah-gajah semua tidur lah. Sebab saya tahu cuaca panas geng. Biasanya gajah keluar lepas maghrib. Baru-baru ni harimau pun ada jalan ni. Okey geng, jumpa lagi, bye-bye.